Kata tak batal subsidi, tapi rampas tong gas subsidi. Kerajaan kata subsidi masih ada. Penjaja kecil kononnya boleh guna tong gas subsidi. Tapi apabila ops gasak turun, tong subsidi terus kena rampas. Yang kena peniaga kecil. Memang patut kartel besar yang salah gunakan tong subsidi kena diambil tindakan. Tapi sekarang yang jadi mangsa, kebanyakan peniaga kecil. Tapi apabila kita bersuara, ada pula YB kata, oh, ini semua fitnah. Ini semua berita palsu. Fitnah? Berita palsu? Jadi satu Malaysia tengah tengok ops gasak rampas tong subsidi peniaga kecil tu apa? Drama Netflix? Tanya peniaga kecil yang kena. Tong gas subsidi dia kena angkut. Itu pun berita palsu ke? Lagi pelik, ada YB kata, oh, ops gasak ni cuma nak didik peniaga kecil. Jangan guna tong RM26 lagi. Jadi, subsidi masih wujud, tapi peniaga kecil dilarang guna? Betul. Subsidi tak dibatalkan. Hanya dihapuskan secara senyap-senyap. Rakyat bukan nak lawan. Kami cuma nak kejelasan. Kalau betul boleh guna subsidi, kenapa penguatkuasa datang rampas? Jangan sembunyi kelemahan dasar di sebalik ops gasak. Rakyat cuma nak cari makan, bukan dilayan macam penyenayah. Jangan terburu-buru untuk melabel saya. Saya tim rakyat.